Side. Okey. Assalamualaikum. Selamat datang di Walabi Automotive. Hari ni kita ada Nissan Livina. Okey. Biasa korang kalau berhenti pasar raya tiba-tiba nak tak boleh start, jom kita tengok apa je problem. Okey, macam Livina ni masalah starter, tapi setiap kereta tak sama. Starter ada kat depan, ada kat belakang. Untuk Livina ni kat depan. Okey, lagi satu biasa standbykan wire macam gini. Kalau ada kereta direct dari positif ni terus ke solenoid. Kalau nak buka starter kat mana, jom kita layan. Okey, biasa filter ni buka air cover dia. Dua macam ini, tangan tak lepas nak masuk. Buka ni, dia klip kat tepi kanan ni. Kalau letak air ujung kat bawah ni ada dua wire. Satu solenoid. Okey, ni buka. Yang ni yang biasa direct pada bateri. Satu lagi sudah buka dia punya skru. Ni nak keluar starter. Ni lah starter dia macam cakap turun berpandu. Untuk Livina ni dia punya biasa nak direct kat mana ni kat sini direct dari sini wire ni ke bateri positif. Kalau sembahkan wire ni kadang tak direct tu sambil ketuk dekat sini. InsyaAllah boleh. Okey, starter baru dah sampai dah. Okey, ni starter baru pun sama. Biasa kalau korang nak DIY sendiri, satu tengok dia punya kedudukan sama ke tak lah. Yang kedua kena gigi ni lah. Ketiga belakang sama. Jom pasang. Starter kat bawah ni simple je, masuk terus ikat skru. Ikat skru depan ni, ikat wire settle. Okey, alhamdulillah kita dah settle dah. Starter dah pasang dah. Spana biasa korang standby Okey, saiz 13, coupling 10 dengan 16. Okey, untuk Nissan dia lain sikit. Okey dah settle. Okey, dah boleh sekali start dia. Okey, yang lain simple. Dah, ni pasang balik. Walabi Automotive, jaga kereta, jaga keselamatan. Mana boleh buat DIY sendiri. Boleh. Simple dah, jimat. Time free boleh buat DIY sendiri. Pernah kena tak kes macam gini? Cuba komen kat bawah.